Ceritanya tadi macam ni. Mem kau pakai baju kuning. Lepas tu Ikmal tengok ada seorang budak tu beli patung ni lah. Lepas tu beli patung ni kuning. Tengah nak tengok wayang ni. Lepas tu Ikmal tengok macam suaminya patung tu macam Hazanah. Lepas tu Ikmal cakap, "Dik, beli kat mana?" "Beli kat kedai belakang." Dia kata ada satu je. Apa lagi? Berlari lah Ikmal beli. Harganya 250 ke 290. Berlarilah. Sebab macam Hazan. Jadinya tadi Ikmal beli. Lepas tu Hazan kata, kau beli kat mana? Kau cakap comelnya. Beli kat kedai belakang. Azan kata macam ni, "You don't talk to me unless you buy it for me." Lepas tu Ikmal cakap lah, bukan nak beli benda ni sebab nak mengingatkan kat dia. Tak tahulah bila lah lagi jumpanya. Macam tu. Ikmal belilah. Sebab yelah kita tak tahu bila lagi nak jumpa. At least adalah kenang-kenangan. Kan? Tinggal satu je kat tadi. Ikmal nak beli satu lagi, nak bagi dia. Dah tak ada. Tinggal dua. Budak tu beli satu, Ikmal beli satu. Lepas tu tadi sepanjang tengok wayang tadi, mula-mula dia pegang lah anak patung ni. Dia pegang. Lepas tu dia peluk anak patung ni. Akak dia tak ada kan? Adalah bekas bau perfume kematian kat patung tu. Adalah sikit kat seorang ni. Ada. Sebab tadi dia peluk. Dia gomol. Ini je lah yang mampu mengingatkan Ikmal tentang hari tadi. Akak semua tak tahu. Ini je lah yang mengingatkan Ikmal. Kalau Ikmal bagi dia tadi, macam mana? Perempuan suka yang comel-comel. Dia tak payah. Ikmal pun dah cukup. Ikmal dia dah cukup. Dia tak payah ada benda lain. Ikmal dia dah cukup comel lah. Dia buat apa boleh dia perlukan benda comel?